Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana singgah di blog saya firozazizi.my untuk menonton video Instagram Ads 101 ataupun cara untuk buat iklan di Instagram. Jadi sebelum kita teruskan, sedikit latar belakang tentang Instagram Ads ni. Facebook baru memperkenalkan Instagram Ads pada 1 hari bulan 10 2015, iaitu minggu lepas sebenarnya. Dan Alhamdulillah saya telah diberikan akses lebih awal berbanding orang lain untuk mencuba Insta Ads ini. Jadi dalam video ini saya akan kongsikan dengan anda tentang jenis-jenis iklan yang kita boleh buat di Instagram dan juga macam mana kita nak buat Instagram Ads ni. Jadi saya akan kongsikan dengan anda dalam video ini, dan saya harapkan anda akan belajar sesuatu dan boleh manfaat daripada apa yang saya kongsikan secara percuma ini. Okey, jadi benda pertama kita nak tahu bila kita nak buat iklan di Instagram adalah apa jenis iklan yang kita boleh buat. Okey, jadi iklan yang pertama adalah iklan dipanggil image ads ataupun iklan bergambar. Ini adalah macam kita buat post engagement, ada gambar sebiji, ada tulisan. So itu adalah image ads. Iklan yang kedua adalah video. Dalam Instagram kita boleh buat iklan menggunakan video maksimum durasi selama 30 saat. Selama 30 saat itu maksimum. Okay, iklan jenis ketiga adalah carousel ads. Ini adalah iklan yang menggunakan banyak gambar dan kita boleh swipe dari kiri ke kanan. Prospek boleh swipe dari kiri ke kanan. Itu dipanggil carousel ataupun dalam bahasa lain multi-image ads. Okay. Iklan yang keempat adalah iklan link ataupun iklan clicks to website, di mana bila orang klik pada gambar dalam Instagram, mereka akan terus dibawa ke browser. Kalau dalam iPhone, mereka akan link tersebut akan dibuka dalam Instagram punya apps itu sendiri. Okay. So itu adalah link ads ataupun clicks to website. Dan iklan yang kelima adalah mobile app install. Ini adalah untuk siapa yang ada mobile apps yang boleh diinstal dalam phone, so boleh buat iklan untuk ajak orang install apps tersebut. Okay, so ini adalah 5 jenis iklan yang ada di Instagram. Dan untuk semua jenis iklan ni, tulisan ataupun ayat iklan, ayat jualan tu maksimum adalah 300 karakter sahaja. Ataupun dalam bahasa Instagram ianya dipanggil caption. So maksimum hanya 300 karakter. Okey. Untuk cara-cara buat iklan di Instagram, setakat masa video ini dibuat, ada 3 cara untuk buat iklan di Instagram. Cara pertama adalah menggunakan API ataupun melalui Facebook Marketing Partner, FMP. Jika menggunakan API ataupun FMP ni, ada 3 jenis iklan yang boleh dibuat, iaitu video ads, link ads dan mobile app install, seperti yang anda boleh lihat dalam table ini. Cara kedua untuk buat iklan adalah menggunakan Power Editor. Okay, so Power Editor kita boleh buat 3 jenis iklan, sama macam kalau menggunakan API ataupun Facebook Marketing Partner. Itu video, link ads dan mobile app install. Untuk cara ketiga yang dinamakan insertion order ni, nak sebut pun saya tak kerti nak sebut dengan insertion order macam mana. So cara ketiga ni adalah biasanya digunakan oleh company-company besar, di mana mereka place booking untuk iklan, slot iklan tersebut direct melalui Facebook, dan harganya yang biasa yang mereka bayar biasanya harga yang premium. Jadi untuk insertion order ni mereka boleh buat image ads, video ads, carousel ads dan link ads. So ada 4 jenis iklan yang boleh dibuat. Jadi kelebihan insertion order, dia orang boleh buat iklan menggunakan gambar, dan juga iklan jenis carousel, iklan yang ada banyak gambar. Tapi untuk orang-orang orang biasa kebanyakan, cara paling mudah untuk buat iklan di Instagram adalah menggunakan Power Editor. So ada video, link ataupun mobile app install. Kalau menggunakan Ads Manager, memang setakat ni belum diberi akses lah, buat masa ni belum diberi akses untuk buat iklan di Instagram. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya, saya tak ada website, macam mana saya nak buat iklan di Instagram? Okay, jangan risau, saya akan tunjuk macam mana anda boleh buat iklan
di Instagram tanpa anda perlu ada website. Tunggu nanti kita tengok. Okay. So ini adalah macam mana nak buat iklan. So ini adalah contoh iklan yang saya buat sekadar untuk cuba-cuba lah. Just nak explore tentang Instagram. Ini contoh iklan yang saya buat. Ini adalah iklan sebenarnya Clicks to website. Link Clicks. Atas tu nama, kita tengok. So ini adalah nama saya punya Instagram. So dia akan tulis sponsored, sama macam iklan dekat Facebook, tulis sponsored. So kalau orang klik gambar perempuan ni, dia akan masuk ke link yang saya letakkan masa buat iklan. Okay, so dia ada juga butang ketahui lebih lanjut. Kalau orang klik sini pun dia akan pergi ke link tersebut. Okay, so ini contoh iklan. Jadi untuk iklan Clicks to website dalam Instagram, gambar tu boleh bentuk petak. Sama juga dalam video, dia boleh bentuk petak ataupun boleh bentuk memanjang macam dalam Facebook. Tapi Facebook galakkan supaya guna gambar saiz petak sebab dia lebih besar. Dia nampak macam full screen cantik ni kan. Okay. So ini contoh rupa iklan di Instagram. Okay. Jadi sekarang saya akan tunjuk macam mana nak buat iklan yang seperti yang anda tengok sekarang ni. Okay, cuma mungkin ada soal, ada yang tertanya-tanya. Saya tak reti guna Power Editor. Macam mana saya nak buat iklan di Instagram? Okay, jadi kalau macam anda memang macam tak pernah guna Power Editor, rasa susah gila nak guna Power Editor ni, anda ada dua option, ada dua pilihan. Yang pertama, saya ada menyediakan satu package video Power Editor di mana dalam package video tersebut ada setakat ni ada 10 video dalam package video tersebut. Di mana saya ajar step by step konsep video macam mana anda sedang tonton sekarang ni. Saya ajar step by step macam mana nak guna Power Editor, dan saya ajar macam-macam audience targeting, split testing, jenis-jenis bidding ada dalam Facebook dan banyak lagi. Anda boleh lihat di link yang pertama ni, www.firdausazizi.my/viper. Itu kalau anda nak mendapatkan package video Power Editor. Sebab nak buat iklan Instagram, anda kena mahir menggunakan Power Editor. So itu satu option yang pertama. Option yang kedua, kalau anda jenis yang tak suka nak belajar melalui video, anda boleh hadir ke kelas advance saya. Link yang diberi itu firdausazizi.my/class advance. Kenapa saya cover topik Instagram Ads dalam kelas advance? Sebab saya hanya ajar tentang Power Editor dalam kelas advance. Kelas basic saya ajar tentang Ads Manager. Kelas advance saya akan cover tentang Power Editor. Jadi kalau nak belajar Instagram Ads, nak tak nak kena join kelas advance ataupun belajar melalui package video Power Editor. Tapi kalau anda dah mahir guna Power Editor ataupun dah biasa guna, anda tak perlu dapatkan package video ni pun tak apa. Anda tak perlu datang kelas saya pun tak apa. Tak ada masalah. Okay. Jadi kita akan teruskan pada macam mana nak buat iklan di iklan Instagram. Okay, jadi kita akan masuk ke kita punya fan page. Okay, sebelum kita nak mula buat iklan di Instagram, kita kena linkkan kita punya fan page dengan kita punya Instagram account. So cara dia adalah pergi dekat setting, tengok ni, pergi dekat setting. Okay, klik setting. Okay, anda akan dibawa ke screen, ada macam-macam setting ni. Di sebelah kiri tu dia ada satu ni, Instagram Ads. Klik di situ. Okay, dan anda akan dibawa ke satu screen seperti ini. Okay, dekat screen anda, kalau yang belum linkkan dengan Instagram account, dia akan ada option untuk linkkan fanpage anda dengan Instagram account. Ini contoh saya dah linkkan. Itu saya punya Instagram account. Memang followers saya baru 133 orang. Jadi kalau anda rasa anda nak follow saya punya Instagram account, dipersilakan, tak ada masalah. Saya memang sikit. Saya bukan seorang sifu Instagram. Saya bukan pakar Instagram. Yes. Cuma saya kongsi tentang Instagram Ads sebab kebetulan Instagram Ads menggunakan platform sama dengan Facebook Ads. Okay. Okay. Lagi satu yang anda kena
tahu bila anda nak buat iklan di Instagram, account Instagram anda perlulah public, bukan private. Public ni maksudnya kalau orang nak follow, dia tak perlu nak minta izin. So semua orang boleh access kita punya profile. Pastikan dia public, baru kita boleh buat iklan. Okay, kalau anda belum ada account Instagram lagi, jangan risau, masa nak buat iklan nanti, kita boleh create account baru. Nanti saya akan tunjuk lagi. Okay, so ini cara kita nak linkkan fan page dengan kita punya Instagram account. Jadi sekarang kita akan tengok macam mana nak buat iklan di Instagram menggunakan Power Editor. Okay, so ini adalah interface Power Editor. So siapa yang tak pernah guna, so ini adalah rupa Power Editor. Dia memang rupa dia macam ni. Nampak smart sikit. Okay, so langkah pertama bila kita nak gunakan Power Editor, saya terangkan secara ringkas. Kita kena download. Kita tengok ke atas, kita ada butang download. So, kita klik download dulu. Sebab bila kita buat iklan menggunakan Power Editor, bila kita download ni, dia akan macam ni. Power Editor dia adalah satu extension ataupun satu plugin dalam kita punya browser Google Chrome. Dia Power Editor hanya boleh digunakan dalam browser Google Chrome. Jadi dia adalah satu macam extension. Bila kita guna Power Editor, kita kena download ni, maksudnya kita akan download semua data-data iklan kita dan data account Facebook kita ke dalam kita punya komputer. Kita akan download masuk kita punya komputer, baru kita boleh buat iklan. Dan bila dah siap nanti, kita kena upload. So itu yang ada butang download upload atas tu. Okay, jadi first step kita akan download data. Okay, sediakan proses. Benda ni kita kena buat step lagi, kita nak buat iklan yang baru. Okay, so dah download data. Okay, pergi kat butang create campaign. Okay, saya main zoom in zoom out. Okay, okay. So first step kita kena create campaign. Okay, so saya akan letak satu nama campaign, demo Insta Ads. Okay, so ni nama campaign. Okay, buying type biarkan, tak perlu ubah. Okay, objektif macam tadi saya dah terangkan. Jenis-jenis iklan di Instagram yang kita boleh buat menggunakan Power Editor hanyalah link ads, iklan klik website, video view, video ads ataupun mobile app install. Jadi untuk tujuan video yang saya share kali ini, saya akan tunjukkan macam mana nak buat iklan klik to website ataupun link ads di Instagram. So kita biarkan klik to website. Okay, dan terus buat ad set satu. Okay. Kalau anda tak faham tentang campaign, ad set dan ads ni, ataupun anda macam apa benda ad set ni, apa benda campaign ni, saya cadangkan yang the best kalau anda boleh join kelas saya, ataupun kalau tak boleh join kelas, boleh dapatkan package video Power Editor, link yang saya berikan sebentar tadi. Okay, so create new, kita akan create satu ni. Saya buat contoh demo IDS. Okay, nama letak apa pun tak kisah, tak ada masalah. Ni just untuk tujuan demo ni saya letak ni. Okay, saya nak filterkan supaya nampak lebih kemas. Okay. So ini nama campaign yang kita buat, demo Insta Ads. Okay, so tak ada benda ni berubah. So pergi ke ad set. Okay, so ini adalah ad set kita. Okay, untuk daily budget ni okay, itu terpulang ikut kesesuaian masing-masing. Schedule pun ikut kesesuaian masing-masing. Audience ni pun ikut produk masing-masing. Semua ni saya dah terangkan dengan lebih detail, lebih jelas dalam package video Power Editor. Cuma dalam video ni saya just sebab saya nak tengok macam mana buat iklan di Instagram saja. Saya tak nak ambil masa anda yang terlalu lama. Okay. So untuk buat iklan di Instagram, dia akan keluar di bahagian placement. Kita tengok bahagian placement ni. Okay, saya zoom in sikit. Okay, di bahagian placement. Jadi Instagram ni adalah satu placement sebenarnya dalam Power Editor ni bila kita buat iklan. Okay, contoh saya nak buat iklan di Instagram saja.
So saya akan pilih Instagram sahaja. Okay, yang lain ni semua optional. Okay, untuk jenis-jenis bidding, iklan Instagram menggunakan, okay, sebelum tu saya buat peta balik sekejap. Okay, dari segi audience targeting, dari segi audience targeting di Instagram tu akan menggunakan audience target teknik ataupun strategi audience targeting sama seperti kita gunakan di Facebook. Jadi kalau anda ada custom audience, lookalike audience dan sebagainya di Facebook, anda boleh gunakan audience targeting tersebut untuk di Instagram. Sebab diorang link, diorang macam apa, synchronize kan. Orang yang Facebook, profile di Facebook dan profile di Instagram tu diorang dah macam synchronize. So kita boleh target dua-dua serentak, serampang dua mata gitu kan. Okay, so tu dari segi audience. Okay, cuba tengok bahagian optimization. Okay, optimization pun untuk iklan dia boleh guna, dia ada option sama macam biasa, macam iklan biasa. Dia ada saya tadi nak zoom in, maaf. Okay, so dia ada 4 jenis bidding yang boleh digunakan. So yang pertama adalah OCPM. OCPM based on impression, daily image, link clicks to website. Ini adalah CPC yang baru sebenarnya. Tapi untuk okay, ini impression. Okay, untuk iklan di Instagram, CPC, kalau nak guna CPC sekarang ni saya tak galakkan sebab dia macam masih kurang stable ke, atau mungkin dia belum, sistem dia belum betul-betul ready. Sebab kalau kita pilih CPC untuk buat iklan di Instagram, cost dia macam gila sikit. Cuba tengok ni, suggested bid untuk 1 klik CPC kalau buat ke Instagram RM16 ke RM63, so gila sikit kan. Jadi kita akan guna per impression. So far kalau ikut yang saya buat, ok lah guna OCPM ni, tak ada masalah. Cuma kalau risau, buatlah guna bajet yang mungkin RM10, RM30, RM50. Jangan besar sangat lah for start. Okay, so ini bidding yang kita akan pakai. The best lah so far setakat ni. Okay, so lepas dah create set, kita create satu iklan. Okay, klik sini dan create ads. Okay, letak demo ads number 1. Okay, so kita buat satu iklan di sini. Okay, so kita pilih satu fanpage. Okay, contoh saya nak pilih fanpage saya. Okay, disebabkan saya punya fanpage ni dia dah link dengan akaun Instagram, so kita bila saya klik tu dia akan tunjuk akaun Instagram. Kalau saya pilih fanpage yang belum ada akaun Instagram, contoh dia akan tanya connect Instagram account, ataupun kita boleh buat akaun baru di sini. Bila saya klik sini, okay, saya ada option add existing account ataupun buat account baru. So kalau macam anda tak ada akaun Instagram lagi kan, tapi semangat nak buat iklan ni kan, so anda boleh buat kat sini terus, tak ada masalah. Boleh terus, semuanya dah ada kat sini. Tapi kalau anda dah ada akaun Instagram, dah ada follower ke segala bagai tu, boleh pilih akaun anda yang sedia ada. Okay, jadi untuk tujuan demonstrasi saya akan gunakan akaun saya sendiri. Okay, so saya dah pilih ni Instagram account. Okay, dekat bahagian kreatif, okay, dia minta website URL. Okay, kalau anda ada website dan nak orang pergi ke website anda, boleh letakkan kita punya mungkin link website, blog, shopping cart ke apa benda. Kalau anda tak ada website, jadi macam mana nak buat kalau anda tak ada website? Anda ada dua pilihan. Okay, yang pertama anda boleh letak link ke akaun Instagram anda di sini. Link ke akaun Instagram anda. Link ke akaun Instagram tu contohnya link ini. Okay, ni nampak ni? Ini adalah link akaun Instagram. So anda boleh gunakan link ini untuk di dalam Power Editor ataupun boleh juga anda gunakan link ini. Contoh saya nak letak link ini Instagram, saya punya akaun Instagram memang kosong sebenarnya. So, saya baru buat dalam tak silap awal bulan 9, sebulan sebelum
Insta Ads ni dilancarkan. Okay. So ini saya boleh letak di sini. Okay, sini option pertama, linkkan ke mana-mana post di Instagram ataupun Instagram account anda. Anda juga boleh letak link ke anda punya Facebook post atau Facebook, mana-mana post anda dekat Facebook. Tapi anda tak boleh guna link Facebook direct. Anda tak boleh letak contoh, saya tunjuk contoh. Contoh kalau saya nak iklankan ni yang tiket IMKK ni. Okay, saya akan ambil contoh, saya ambil link dia. Okay. Saya tak boleh iklankan guna link direct Facebook ni. Facebook tak benarkan. Kalau anda nak letak link ke anda punya fanpage atau post dekat fanpage, apa yang anda boleh buat adalah anda kena gunakan URL shortener. Contoh, anda boleh gunakan bit.ly untuk pendekkan link tersebut. Okay, saya tunjuk contoh. Ni just nak kasi anda, ni option-option yang ada. Okay, so anda akan dapat link yang comel ni. So link yang macam ni tak boleh. Link yang macam ni fake, dia tak boleh nak submit nanti. Akan keluar error. So kalau nak link ke Facebook, anda boleh gunakan link ini. Buat masa ni dibenarkan. Setakat saya cuba tak ada masalah, boleh buat. Ataupun boleh letak link ke Instagram, akaun Instagram anda. Ataupun yang paling bagus adalah letakkan link ke anda punya shopping cart, website ataupun blog. Tapi saya faham sebab tak semua orang ada website, tak semua orang ada blog ataupun shopping cart. Jadi ini option yang anda boleh buat kalau anda nak cuba buat iklan di Instagram. Mungkin tak tahan dah dengan Facebook, nak explore macam mana medium baru. So ini option yang ada. Okay, lepas anda dah masukkan preview, memang tak keluar lagi, jangan risau. Preview kat sebelah kanan tu memang tak keluar lagi. Okay, dekat bahagian teks, okay, ini yang saya cakap tadi, anda dilimitkan pada 300 karakter sahaja. Okay, so saya akan tulis okay. Dan untuk ayat iklan ataupun ayat jualan ke caption di Instagram ni, bila kita buat iklan, kita tak boleh nak tekan butang enter, dia tak keluar. So dia akan jadi sebaris, dia akan jadi macam contoh, kita tengok contoh. Okay, so lepas kita dah tulis teks, kita pilih gambar. Okay, gambar ni kita ada beberapa option. Kalau kita ada gambar sendiri dalam kita punya kalau anda ada gambar sendiri dalam anda punya laptop atau komputer, boleh guna gambar tersebut. Kalau tak ada, anda boleh gunakan gambar daripada stock images ni. Contoh kan guna ni. Cuma kalau anda gunakan gambar daripada stock image, so kita boleh, okay. So gambar ni dia belum crop lagi. Gambar ni dia bentuk belum petak. Kita boleh crop gambar ni. Okay, square. Okay. Okay, tak apa, dia tengah loading. So pasal nak tulisan ni. Okay, sekejap, minta maaf hilang. Okay, tak apa. Ni bila kita crop gambar tadi, gambar tu dia tak keluar. Tapi sebelum crop tadi, kita nampak je. Saya tunjuk balik. Tengok suara serak-serak basah. Okay, sekejap. Tak keluar dah. Saya tukar gambar je.
Okay. Kalau anda perasan, dekat tulisan dia memang sebaris, dia tak ada enter. So kita tak ada iklan dekat Instagram ni, ayat tu tak ada panjang sangat, dia kena pendek, precise, biar orang sekali baca dia terus tangkap apa message yang kita nak cuba sampaikan. Okay. So ini gambar yang memang tu. So kalau saya nak crop dia, saya boleh crop square. Okay, so jadi contoh, ni contoh gambar. Okay, call to action button ni adalah button yang ada learn more ni, learn more button ni. So kita boleh tukar, dia ada beberapa pilihan. So boleh pilih mana yang rasa bersesuaian. Okay. So bawah ni boleh abaikan, ni semua benda yang lebih advance, tapi saya ada cover dalam kelas advance saya. Okay. So ni adalah preview tadi. So macam tu je lah cara nak buat dia. Okay, so bila dah siap, dah siap buat iklan tu, kita boleh upload ke Facebook. Okay, jadi dalam kes iklan yang saya buat ni, bila orang klik pada gambar tersebut, mereka akan dibawa ke saya punya post dekat Facebook. So anda pun boleh buat benda yang sama, ataupun kalau ada buat macam saya cakap tadi, kalau nak hantar link ke Instagram ataupun ke website, tak ada masalah, boleh buat. So tak susah pun kan. Jadi saya tu saja ya. Okay, sekejap. Okay, so ini bila keluar skrin macam ni, ya upload is complete, maksudnya kita dah berjaya upload iklan tersebut. Tak ada error apa-apa. Dia kalau ada masalah, ada error semua, dia akan bagi tahu dekat sini lah ada masalah. So ini semua berjaya. Dan bila dah berjaya itu, anda boleh check dalam anda punya Ads Manager. Okay. Kita nak tunggu Ads Manager ni loading lambat sikit. Jadi okay. So nampak tadi, ini adalah iklan yang kita buat tadi, demo Insta Ads. So sama macam iklan biasa, dia akan tunggu review by Facebook. Cuma dari segi guideline ataupun syarat-syarat iklan dekat Instagram, dia follow guideline sama dengan iklan di Facebook. Cuma dari segi gambar, iklan di Instagram dia lebih strict dari segi kualiti gambar. Size gambar tu dia ada minimum size dia. Lebar tak silap minimum 900 pixel. So kena guna gambar yang size besar, yang kualiti dia cantik. Okay. So itu saja daripada saya setakat ni untuk cara buat iklan di Instagram. Mungkin anda belum dapat akses lagi ke untuk buat iklan di Instagram, tapi so Facebook masih tengah roll out lagi. Tapi kalau anda dah ada akses, anda boleh cuba benda ni. Dan so far setakat ni maksudnya tak ramai lagi lah yang buat iklan di Instagram ni. So dia sangat-sangat baru, sangat fresh. Dan setakat saya buat iklan baru beberapa hari, kos iklan di Instagram dengan kos iklan di Facebook lebih kurang sama. Dan dia sama juga bergantung pada kualiti iklan. Kalau iklan bagus, insyaAllah boleh dapat kos yang rendah. Okay, jadi sekali kalau anda rasa lost nak guna Power Editor sesusah, anda boleh dapatkan package video Power Editor saya. Itu link tersebut di link fidahazizi.my Viper. Ataupun kalau anda nak belajar secara face to face berdepan, saya galakkan anda untuk join kelas saya. Itu lebih senang, dan siapa yang join kelas saya, anda memang akan dapat package video dengan percuma. Ada satu kelebihan kalau untuk package video dan kelas saya, selepas kelas atau selepas anda mendapatkan package video, saya dah menyediakan support group. Support group, jadi kalau anda ada soalan nak tanya apa, boleh tanya dalam group tersebut. Dan kalau ada sebarang video-video tambahan yang saya tambah di kemudian hari, anda akan dapat semua video tersebut percuma, tak ada kos tambahan. Okay, jadi itu saja daripada saya untuk perkongsian kali ini. Saya harap anda belajar sesuatu dan semoga ini bermanfaat untuk bisnes anda. Saya doakan anda semakin sukses, kaya dan berjaya. Terima kasih. Assalamualaikum.